Jika kemenangan itu segalanya, mengapa masih ada yang kalah walaupun bergelar juara? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Taha Qawyum Amin bin Muhammad Afif Syakir, murid SK Setapak, Kuala Lumpur. Kod sekolah saya ialah WBA 0010. Hari ini saya membawa anda menyelami sebuah karya agung, nukilan S. Osman Kelantan, novel Juara. Sebuah karya yang pada zahirnya mengisahkan pertandingan lembu, tetapi pada hakikatnya pertarungan sebenar adalah dalam diri manusia. Isu pertama, ketahanan mental generasi masa kini. Dalam Juara, watak-wataknya diuji dengan tekanan, ego, maruah dan kegagalan. Mereka jatuh, tetapi persoalannya, adakah mereka bangkit dengan jiwa yang lebih kuat atau tenggelam dalam emosi sendiri? Bukankah ini wajah realiti hari ini? Remaja tertekan dengan peperiksaan, terperangkap dalam dunia media sosial dan hilang arah apabila gagal. Melalui Juara, kita diajar kemenangan sebenar bukan pada sorakan manusia tetapi pada ketenangan jiwa. Isu kedua, persaingan tanpa integriti. Dalam kegairahan mengejar kemenangan, ada watak yang mula melampaui batas, dendam mengatasi rasional. Hari ini, kita melihat perkara yang sama. Penipuan dalam peperiksaan, budaya menjatuhkan orang lain, obsesi untuk menang walau dengan apa cara sekalipun. Namun, Juara mengingatkan kita, kemenangan yang dibina atas kejatuhan nilai bukanlah kemenangan, tetapi kehancuran yang tertangguh. Isu ketiga, pendidikan holistik. Watak tidak diangkat kerana kemenangan semata-mata, tetapi kerana sikap, disiplin dan nilai diri. Inilah pendidikan sebenar, membentuk insan bukan sekadar menghasilkan keputusan. Juara sebenar bukan yang berdiri di podium, tetapi yang teguh prinsipnya. Isu keempat, tradisi yang semakin dilupakan. Pertandingan lembu dalam Juara adalah lambang maruah dan identiti masyarakat. Namun, hari ini kita semakin jauh daripada akar budaya sendiri. Jika generasi muda kehilangan jati diri, kita kehilangan siapa diri kita sebenarnya. Akhirnya, Juara membawa kita menyelami konflik emosi manusia, cemburu, dendam, maruah dan kasih sayang. Semua ini, jika tidak dikawal, mampu menjatuhkan manusia lebih teruk daripada kekalahan. Dalam dunia hari ini, kita diajar untuk menang, tetapi Juara mengajar kita sesuatu yang lebih penting. Bagaimana untuk kekal menjadi manusia? Apakah erti kemenangan jika untuk mencapainya, kita kehilangan diri sendiri? Dalam dunia yang terlalu gairah, mengejar kemenangan, Juara mengingatkan kita bahawa menjadi manusia lebih penting daripada menjadi pemenang. Sekian, terima kasih.